Tapi bila ada sedikit gangguan, dia akan bagi gangguan kepada kamu. Macam mana gangguan tu? Pelbagai lah saya cakap apa. Okey, autism ni juga mempengaruhi komunikasi dan interaksi sosial. Maksudnya, gangguan komunikasi ni dia nak berkomunikasi, nak cakap dengan orang, nak meluahkan perasaan, nak cakap apa yang dia rasa, dia ada masalah. Macam kamu, kalau kamu nampak dengan bapa, bapa makan, nampak ada kat cikgu dah makan. Tak bang, makan tu. Kamu mesti nampak dulu kan. Jadi bagi anak-anak autism ni, dia susah nak berkomunikasi. Okay, kalau dia berkomunikasi pun terhad. Okay. Kemudian kadang-kadang ada antara mereka mempunyai tingkah laku yang berulang ataupun tingkah laku yang terhad, tak macam kamu pelbagai. Okey, kemudian dia mempunyai spektrum yang luas. Apa itu spektrum? Okey, spektrum adalah gangguan spektrum autism adalah gangguan perkembangan saraf seumur hidup. Ingat tu lah. Okey, seumur hidup yang menjejaskan komunikasi yang cikgu sebut tadi, bila dia nak bercakap, nak berkumpul dengan orang, interaksi sosial, bila dia ada masalah untuk nak berkomunikasi, dia ada masalah untuk nak berinteraksi dengan orang lain, dan tingkah laku seseorang. Kamu akan perasanlah tingkah laku itu sedikit berbeza daripada kamu yang normal. Okey? Okey, jadi tahap spektrum ataupun kepelbagaian setiap murid ataupun anak-anak autism ni tak sama. Jadi susah kita nak tengok. Okey? Empati ni bukan simpati semata-mata. Kesian, tengok no. Empati ni kamu faham apa yang dirasai, apa yang dilalui oleh anak-anak ini. Cuba faham, cuba letakkan diri kamu dekat tempat mereka. Jangan kamu ejek. Nampak tingkah laku yang berlainan, kamu ejek. Kamu cakap, tak dengar kat kamu, kamu boleh ejek lah. Esok, dengar dekat anak-anak kamu, cucu-cucu cicit kamu, baru kamu cakap. Faham? So, kamu cuba faham mereka dan bagi sokongan moral. Contoh, wouldn't be me without autism. Maybe there isn't a cure. What matters most is I am yours. You live inside me, day after day and night after night. You pray to God and ask Him why it lives inside me. Oh, it lives inside me. Oh, it's yours.